saya nak cerita satu kisah yang berlaku di tempat saya sendiri, dan benda ni berlaku kepada kawan-kawan saya juga. Tapi saya gunakan watak dalam ni, nama dia saya dah tukar, dan ada juga nama yang betul saya gunakan. Kisah ni terjadi selama 3 hari. Setiap 3 hari ni kisah dia lain-lain. Dia berlaku kepada orang lain juga. Plot twist dia disebabkan satu orang yang tamak kepentingan diri sendiri, duit dan belagak pandai. Benda ni berlaku tak terfikir benda ni boleh berlaku lah. Dan benda ni pun dekat dengan saya juga berlaku. Okey, saya tak nak tengok cerita panjang bab ni. Satu bendanya, sebelum saya buat rakaman ni pun saya dah kena ganggu lah. 2 kali saya buat rakaman ni, kamera saya seperti orang tekan on off dalam keadaan laju. Tak berhenti. Saya pelik juga lah, tapi tak apa, kita teruskan. Sekarang jam pukul 3 pagi. Okey, saya pendekkan cerita lah. Saya cerita dengan kisah yang pertama lah. Punca kisah pertama. Yang pertama berlaku kepada Tamam. Kawan saya jugalah, Tamam. Satu hari tu, Pak Long dia dapat ikan. Mancin dia dapat ikan haruan. Dia dapat ikan haruan yang besar 3 kilo. Bila dia dapat ikan 3 kilo, dia pergi menganjing si Tamam ni. Tunjuk. Yang Tamam ni, dia baru beli mancin, iaitu mancin casting yang terbalik tu. Tapi dia tak dapat rasmi ikan lagi. Si Pak Long ni dia pakai mancin biasa lah. Itu kita tak perlu nak cerita. Dia pakai mancin biasa, tapi dia dapat ikan 3 kilo. Ikan haruan 3 kilo. Okey, kami kawasan kampung kami ni, kami mancing menggunakan katak betul. Kami tangkap sendiri. Sebabnya keliling kampung kami kelapa sawit. So mudah untuk kami dapat tangkap katak. Mudah untuk dapat katak dulu lah, pakai umpan hidup. Kemudian bila Tamam ni kena menganjing, memang nampak dia ni macam steady. Rupanya dia ni simpan dalam hati kawan bara, kawan bengang. Kalau saya pun bengang kan. Yelah, kita baru beli mancin tapi tak dapat ikan lagi. Jadi nak jadikan cerita, rupanya Tamam ni dia ada pasang satu niat. Malam ni aku nak mancin sorang-sorang. Aku tak nak mancin ramai-ramai. Selalunya kami mancin 2-3 orang akan pergi, tapi kali ni dia nak mancin seorang. Dia diam, tapi dia pasang niat dia nak lawan si Pak Long ni. Dia kata hang tunggu, lebih daripada tu aku bawa naik. Hang tunggu. Kita pendekkan cerita. Pukul 8 malam, Tamam dah siapkan peralatan nak mancin. Okey, dia siapkan peralatan nak mancin. Sekali dengan batang mancin, dia bawa, dia pergi cari katak dulu, umpan dalam ladang kelapa sawit. Dia naik motor dia pergi ladang sawit, cari katak, cari umpan lah, katak hidup. Dia punya niat nak cari dalam 10 ekor, nak mancin pupuh. Kalau boleh nak mancin sampai pagi lah. Sampai dapat lah, senang cerita.